Hai, welcome back guys. Okay, nak bagi tahu korang yang CIMB juga ada special drop yang akan ditayangkan di konsert Kita Bagi Jadi at Ambang Merdeka. Satu video special yang menunjukkan bagaimana rakyat Malaysia sentiasa menjadi nadi dalam segala yang CIMB lakukan. So, korang kena stay tune sebab this is gonna be one of the hottest drop malam tu. Yeah! Betul ke CIMB ada collab dengan Mimi untuk lagu Hem Dulu? Ya, betul. Dulu ialah kempen anti-scam CIMB melalui sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Mimi dalam bahasa Melayu, Mandarin, Tamil dan juga English. Apa? 4 bahasa tu Bob girlfriend kau nyanyi. Bukan senang tau. Boleh tengok video behind the scene lagu tu dekat IG CIMB Malaysia kalau tak percaya. Okay. Nanti Bob tengok Okay, Mimi, cuba cerita sikit. Apa message di sebalik lagu CIMB dengan Mimi Fly ni? Simple je message dia. Kalau dapat SMS, email, WhatsApp atau call dari orang yang tak dikenali, stop kejap. Fikir dulu sebelum bertindak. Janganlah terus bagi info peribadi tau. Tapi kalau Bob yang call macam mana? Kalau Bob yang call Mimi jawab dengan sayang. Oh my god, Mimi. You buat I cair lah macam ni. Okay guys, kita ada public service announcement sikit nak buat. Kucing bernama Pocing dari siri animasi Meletup Kisah Bawah Tanah masih hilang. Kali terakhir dia dilihat berkeliaran di beberapa lokasi sekitar menara CIMB. Ada juga yang nampak kesan tapak kaki Pocing di sekitar kawasan Dataran Merdeka. Jadi kalau ada sesiapa nampak Pocing, jangan kejar, jangan berkasar, panggil dia baik-baik ya. Betul tu Cedric. Mimi memang sayang dengan semua binatang. Kalau jumpa Pocing, please layan baik-baik. Bagilah makan. Kucing pun makhluk Tuhan. So, always be kind to animals. Kalau Cedric pun sama kan, Mimi? Mengada-ngada lah kamu ni, Cedric. Okay. Nak bagi tahu korang juga ni, CIMB ada promosi special di booth CIMB bagi mereka yang buka akaun di Festival Ambang Merdeka. Korang akan dapat pulangan tunai sehingga RM30 serta berpeluang memenangi hadiah menarik. Mari datang guys. Nanti Bob cuba menangkan hadiah untuk Mimi, okay? Okay guys, jangan lupa datang konsert Kita Bagi Jadi at Ambang Merdeka 30 Ogos pukul 8 malam, Dataran Merdeka. Jumpa di sana. Yeay!